Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami kumpulan 2. Baiklah, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Tisina Fazla binti Irsayus. Saya dari semester 3 dan kami akan membuat simulasi di bilik darjah dalam subjek pembelajaran dan pengajaran di dalam pendidikan awal kanak-kanak. Saya Nur Syazwani Hani binti Muhammad Fadilah, SEM 3. Saya Na'arifah binti Kamaluddin dari SEM 3. Saya Tiwan Shen dari SEM 3. Okey, selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Khabar baik? Baik. Awak semua dah makan? Dah. Okey. So, hari ni teacher ada satu game nak main tak? Nak. Bagus. Okey, so teacher nak awak semua tutup mata. Boleh? Boleh? Tutup mata, jangan ada yang buka. Jangan takut, teacher kat sini je. Janganlah. Okey, dalam kiraan 3, teacher suruh buka mata, buka, okey? 1, 2, 3. Tada! Yeay! Apa tu teacher? Awak nampak ke? Nampak. Okey, so kat sini teacher ada kotak misteri. Okey, so dalam ni teacher ada barang. So nanti teacher nak kita pegang kotak ni dan awak hulurkan kat Loga, hulurkan kat Kanika dengan Priscilla. Sambil tu teacher akan mainkan lagu, okey? Okey. Bila lagu tu stop, awak pun stop, okey? Okey. Okey, bagus. Okay. Jangan berebut, okey? Okey. Main dengan tertib. Okey, 1, 2, 3. Okey, kaki tiga. Okey. Gigi tiga, masuk tangan yang tu, ambilkan satu barang. Apa tu? Apa tu? Kawan-kawan, apa ni? Tak tahu. Apa ni? Dia ada mata, dia ada kaki, dia colour pink. Apa ni? Ikan. Bukan, ikan. Kalau ikan dia ada sisik, ni tak ada sisik. Jadi ini nama dia obo-obo. Okey, nanti teacher ajar lagi. Okey pasal haiwan ni? Okey. Kita teruskan lagi. Okey, kat Loga pula ambil dalam. Wah, apa tu? Cuba tunjuk kat kawan-kawan. Apa tu? Dia colour apa tu? Colour orange. Itu dia ada apa tu? Kenapa dia buat macam ni? Sebab dia ada dua penyepit. Ada kepit. Itu nama dia ketam. Pernah tak nampak ketam? Dia pernah nampak awak semua tak pergi pantai ke? Tak pernah nampak ketam? Ayah tak bawa. Alah, lepas ni Kanika pergilah. Okey, teacher. Okay, next. Okay. Priscilla pula. Wow. Kuda. Betul, tapi nama full dia, nama penuh dia kuda laut. Kalau kuda je dia kat darat, tapi kuda laut ni dia dalam laut, dia dalam air. Dia boleh bernafas dalam air. Okay? Okay, ni last round. Go! Okay, Kanika pula. Yes, pandai. Ikan. Kalau apa tu? Biru. Betul ikan, tapi tahu tak tu ikan apa? Tak tahu. Betul. Oh, yes. Loga pernah pergi akuarium ke? Tak, I pernah tengok kartun ni. Oh, pandai. Betul, ini nama dia dolphin, tapi itu dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu nama dia ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba. Pandai. Okey. So sekarang nanti teacher ajar pasal haiwan ni, okey? Okey. Okey, tadi kan dah belajar pasal haiwan laut kan? Okey, sekarang teacher nak ajar
haiwan dengan ciri-ciri dia, okey? Okey. Okay, so, tadi ni siapa yang dapat tadi? Saya. Nama dia apa? Kentang. Okey, kentang ni dia ada 6 kaki. Dia warna apa tadi? Orange. Jadi ni kalau dia hidup lagi, jangan pergi dekat dia. Sebab apa? Ni dia kan ada pengepit ni. Dia akan kepit kita ke? Ya, nanti boleh lebam tangan. Okey. Lepas tu ni siapa dapat tadi? Dia. Tadi nama dia apa? Tak ingat. Nama dia obo-obo. Okey, obo-obo ni kaki dia ada 4. Tapi ada yang lagi banyak lah kalau dekat laut. Okey. Ini pun jangan pergi dekat. Kenapa teacher? Nanti gigi. Dia tak gigit. Dia punya kaki ni ada penyengat. Jadinya kalau awak sentuh, awak boleh kena sengat dia. Sakit dia punya sengat. Ini siapa dapat tadi? Saya. Okey. Ni nama dia apa tadi? Kuda laut. Okey. Kuda laut ni dia berenang. Tahu tak dia berenang macam mana? Tak tahu. Tak tahu? Okey, dia berenang secara menegak. Kan dia kan gini kan? Jadinya dia akan berenang gini. Okey, lepas tu lagi satu muncung dia ni panjang tau. Okey, yang ni siapa dapat? Saya. Warna apa? Biru. Okey, yang ni nama dia? Ikan lumba-lumba. Yes. Tahu tak kenapa dia nama dia ikan lumba-lumba? Tak tahu. Okey. Nama dia ikan lumba-lumba. Kalau dia dengan kawan dekat laut, dia akan saling lumba dan lompat dekat atas laut. Okey. Okey. Ni tahu tak ni apa? Starfish. Dalam bahasa Melayu? Ikan bintang. Bukan. Ni dalam bahasa Melayu tapak Sulaiman. Kalau terjemahkan dalam bahasa Melayu starfish tu, ni nama dia bintang laut. Bintang. Okey, yang ni ciri-ciri dia ni, dia ada 5 kaki. Lepas tu bentuk dia macam apa? Macam star. Star dekat macam dekat langit. Langit. Okey. Okey, yang last. Ni apa? Penyu. Betul. Penyu ni dia tinggal kat mana? Kalau laut. betul. Okey. Kalau dia lahirkan anak beranak dekat mana? Lahirkan anak dia. Tak tahu? Dia akan lahirkan anak dia dekat pantai. Okey, nanti jadinya kalau dia dah lahirkan tu, nanti dia pergi balik masuk laut. Ni dia ada cengkerang. Anak dia ada dekat cengkarang tu ke? Jadi antara banyak-banyak haiwan laut ni tadi, awak suka yang mana? Kira 3. Obo-obo. Kenapa awak suka obo-obo? Warna pink. Okey, kalau Loga suka yang mana? Saya kuda laut. Kenapa awak suka kuda laut? Sebab Cantik. Okey, Kanika? Saya suka bintang laut. Kenapa? Sebab dia nampak star punya shape. Okey. Priscilla? Ni. ini apa? Kenapa awak suka ikan lumba-lumba? Sebab cantik. Cantik. Okey. Lepas ni, teacher nak buat satu permainan. Jadinya awak kena duduk sini. Nanti kejap lagi kita buat. Okey? Okey, teacher. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjuk gambar. Ni apa? Bintang laut. Betul. Sekarang cikgu akan tunjuk cara memandangkan. Kita perlu cari bayang dia. Cikgu buat contoh supaya mereka lebih faham. Boleh? Teacher. Bintang laut. Mana satu bintang laut? Tu yang bawah. Tiga. Bukan. Tu dia. Betul. Sekarang cikgu nak murid-murid datang untuk buat aktiviti tersebut. Siapa nak? Saya. Okey, Loga.
cuba satu. Ini haiwan apa? Ni kuda laut. Betul. Sila cari. Sini. Betul. Pandai. Sekarang Kaniga keluar. Carikan satu. Saya nak ni. Apa nama? Ni ketam. Betul. Ketam sini. Ya ke? Bukan Sini. Betul. Bagus. Sekarang Priscilla. Ini haiwan apa? Penyu. Betul. Ni. Betul. Sekarang Priscilla. Tunjuk Ini dulu. haiwan apa? Tunjuk. Lobo. Saya tahu. Bagi satu. Ni apa? Kaniga. Kaniga. Ikan lumba-lumba. Betul. Okey, aktiviti sudah habis. Kamu semua rasa apa? Gembira. Okey. Okey, semua teacher nak tanya awak semua hari ni awak semua belajar apa? Awak semua ingat tak? Ingat. Belajar apa? Haiwan laut. Haiwan laut, betul. Boleh tak teacher nak tanya awak semua apa nama haiwan laut balik? Boleh? Boleh. Awak semua ingat tak? Sikit-sikit. Sikit. Okey. Ini haiwan apa? Obo. Betul. Next. Ini? Penyu. Okey. Ini? Bintang laut. Tapak Sulaiman. Okey, sama je. Ya. Ini? Kuda laut. Kuda laut, betul. Mana satu ketam? Ni. Ya ke? Bukan ini? Bukan. Ikan lumba-lumba. Betul. Okey. Betul tak teacher nak awak semua buat balik? Awak semua ingat tak? Ingat. Boleh? Boleh. Siapa nak buat dulu? Ni. Siapa? Kaniga? Saya Kaniga. Okey. Jom, kita teacher. Saya nak ni. Okey, ini haiwan apa? Ni penyu. Penyu. Penyu duduk kat mana? Dekat laut. Betul. Pun ada darat pun ada. Tu. Betul. Lagi? Okey, jom. Haiwan mana? Saya nak ni. Ini apa? Bintang laut. Betul. Tapak Sulaiman. Betul. Next. Tiga. Ini apa? Okay, dia ada apa ni? Ada Dia tangan. Pengepek. Kalau digigit sakit tak? Sakit. Teacher kata nanti lebam. Betul. Kat mana? Betul ke kat situ? Betul. Okay, next. Bismillah. Okay, ini apa? Kuda laut. Kuda laut ni dia gigit tak? Ya ke tak? Ni kan tajam. Oh. Ni tajam. Ni pun cucuk tajam. ke? Ya. Oh. Dia berjalan macam mana? Macam ni. Betul. Yeay. Jom. Semua dah ke? Dah. Okay, ni teacher buat. Boleh. Ni apa? Ikan lumba-lumba. Dia berenang macam mana? Oh. Dia
Dekat sini ke dekat sini? Atas. Ni, betul. Okay, next. Ini apa? Obor. Dia lembik ke keras? Lembik. Kalau gigit, dia racun kan? Dekat sini. Yeay. Ada lagi teacher. Oh, semua happy tak? Happy. Gembira tak? Gembira. Baiklah, itu saja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Teacher.